Lepas tu letak macam nasi berat, ada nasi. Kalau nasi dia letak dalam bikar tu kan. Betul dia. Habis kau makan lauk apa ni? Sedap sana. Kau makan ikan. Ikan, steam limau. Steam limau. Lagi? Lagi Tom yam. tom yam. Lepas tu kau peras oren. Malaysia oren. Itu je kau makan kat Malaysia. Apa ada? Tapi sedap sana. Sedap. Kau buat. Apa beza dia? Peras oren Malaysia, peras oren Thailand. Aku tak buat hati lah. Mak kau lebih-lebih kat tempat orang. Thailand ni sedap airnya. Itu aku tanya sayang, apa beza fresh orange yang kau makan dekat Kampung Baru dengan kau makan dekat Thailand? Beza dia tu apa? Yang kau katakan Beza dia, bila makan tu, terangkat. Terangkat. Terangkat taingan awali lah. Kali siapa arah usul bawa aku. So, anak wali lah. dalam rombongan tu pergi dah 3 orang Ujang dah arwah, usul dah arah. Kau je, kau je masih hidup. Kau tak ingat lagi kata kau akan jadi arwah je depan ni? Tak ada, kau dulu yang mati. Cerita ni macam ni. Dia cerita ni. Yang Yang arwah. pi tu, 2 ada arwah. Arwah. Yang naik arwah bukan mat. Kita kelak mak arwah macam mana kita nak take over ni. Orang sabar. Orang sebelah. Dulu dia pergi Mekah. Aku mimpi dia. Mimpi apa? Mimpi dia. Aku mimpi dia nak meninggal. Tak mat. Orang tua kata kalau mimpi Meninggal. Hidup lama. Kenyang perut makan. Tapi bila aku mimpi, aku tanya dengan mak. Malam tadi aku mimpi Haji dia nak mana. Dia pergi, apa nama dia pun? Mekah. Mekah. Ada apa? Nak tu lagi Mana? Aku cakap, ada bukan kau. Kau mimpi je. Mimpi lah. Orang tu hidup lagi. Kalau dia aku yang kaki je. Kalau Zainal meninggal, kau goyang kaki? Kaki. Goyang kaki apa pemasalah? Makan tak ada. Makan tak ada. Dia mesti. Tak ada. Dua dia depan ni. Apa impian kau kalau dapat duduk dengan Cikgu Jo di Thailand? Kau nak buat apa? Kau cakap je. Pergi Thailand. Aku tanya impian rumah. Kalau aku duduk sana, selama-lamanya tak nak balik. Aku faham. Tu nak duduk selama ni. Kau nak kerja, nak impian. Apa impian kau? Sana boleh nyanyi. Boleh. Aku nyanyi lagu Melayu boleh, lagu Thailand aku tak pandai. Boleh lah, lagu Melayu boleh. Dia faham? Dia faham. Bubuk, cakung, kapkut, krak. Apa tu? Kalau mau ling-lingkan kau, pari-gari sing kau poli. Apa tu macam mana? Aku tak faham. Tak apa. Nanti kau pergi siap. Aku tanya lu, Mak. Jawab soalan aku. Bila kau duduk sana, kata Cikgu Jo bawa kau sana nak balik ni, Cikgu Jo kau naik motor. Dia bawa lah kau bawa 2 orang kan. Kau lepas Thailand tak payah ada pasport. Kena tangkap pada muka kau. Tak ada orang tangkap kau. Tak payah. Aku kalau pergi sana, hari ni pergi, sampai sana ada boleh jaga. Aku jumpa. Duit lah, nampak pasport. Okey. Tak apa. Kau ada pasport dah. Okey. Apa yang kau akan buat kalau kau duduk Thailand? Thailand. Dengan kau punya banyak tidur, asyik main basikal, pemalas, senang-senang minta duit orang, buat apa kerja kalau ada kawan. Dekat sana kau tak ada, Mat. Kau pun kenal semua orang. Orang tak kenal hang, Mat. Orang tak kenal kau. Lepas tu, apa yang kau akan buat? Aku boleh jumpa je. Kawan juga. Kawan juga. Bukan bab tu. Ceritanya ni, macam mana nak bagi dia faham? 40 tahun komunikasi nak tanya dia kerja tu, nak bagi dia faham kata sama ada dia nak berniaga ke. Tak, Mat. Nak buat apa? Nak buat apa? Hari pertama hang sampai nak buat apa? Hari pertama. Hari pertama sampai. Hari pertama aku enjoy. Lepas tu Enjoy dulu. Enjoy dulu. Lepas tu yang kedua tu aku pernah tengok kat dalam YouTube orang mencari sisa-sisa tin. Tapi aku tak cari tin. Aku cari tutup tin. Mana ada tin tu, mana ada tutup. Yang bukanya Sikit tu. Kecil sangat. Kau nak buat apa, Mat? kumpul banyak-banyak. Lepas tu aku jual lah. Jual tudung tin tu je? Aku jual kat mesin kau tahu apa? Kat Johor aku jual. Aku dapat RM4. Pasti macam ni. Tu cik dia kejut. Tom yam berapa ringgit sepikat? Nasi dengan tom yam. Tom yam kosong ya? Tu yang kosong. 184.
Kau duit Malaysia? Bukan duit Malaysia 20 lebih. Mahal. Malaysia mahal. Pasal yang buat tu perempuan mah. Perempuan. Perempuan buat mahal. Lagi apa? Kau fikir bagi logik mat. Kau nak kerja apa kat sana? Tak tahu di Jawa. Nyanyi je. Norai boleh menori. Nuri, aku tak minat lah. Tak minat. Lepas tu, Aku minat nelayan. kedai makan ni. Kedai makan dah. Kedai makan aku rasa pinggan boleh. 2 kali aku bilas, bukan 1 kali. Okey. 2 kali bilas. Macam mana Dia kau? tak berminyak. Okey. Maksud dia? Dia dah basuh, dia sabun. Dah basuh. Lepas tu rendam. Lepas tu rendam 2 kali. Baru dia tak berminyak. Ini orang Malaysia bila basuh pinggan. Ni sabun, sini bilas. Itu dah bersih. 2 kali bilas, baru dia bersih. Mat, kalau aku bagi kerja ke hang boleh buat? Kerja. Kerja. Ni lah kerja dia. Orang kayu basikal kat ni lah. Hang kerja hang bawa jalan ya. Berjalan. Hang jadi leader lah. Hang jadi kepala lah. Orang Malaysia kayu basikal mai dekat Thailand kan. So, mereka tak tahu jalan. Tak tahu jalan. Senang je. Kalau tak tahu jalan, lambat sangat. Sana aku cas. Cas lah. Aku Mat. cas 40. Dengar dulu bagi habis. Tidak kau menyampuk jadi penindil. Kata Cikgu Jo, kerja kau ni kan kau pandai kayu basikal. Ya. Kau dah tahu dah pergi pantai, pergi pasar, bawa jalan, tempat perempuan, semua kau dah tahu. Nak merosakkan orang masuk neraka sama dengan kau. Banyak Kau dah orang. kejap. Jadi kata Cikgu Jo, dia akan bawa orang Malaysia pergi sana. Siapa nak jalan tengok dekat kampung dia tu, ikut kau. Kau faham tak? Kau duduk depan basikal dan ikut belakang kau bawa dia jalan-jalan. Aku naik apa? Hang naik basikal lah. Naik ikat. Ya, itu aku tak tahu. Yang aku tahu kat Thailand tu, aku tahu tempat Thailand tu apa nama ingat kat Malaysia ni macam 7-Eleven tu. Sana ada 7-Eleven. Ada. 7-Eleven belakang kampung tu mana? Kalau 7 belakang tu aku tahu. Dah kita mula-mula aku bawa hang dulu lah posing. Lepas hang dah hafal jalan dah. Macam ni hang nak ambil jadi partner. nak cerita rezeki bersebulan. Hang pandai lah nak condemn aku, betul hang nak ambil dia. Hang nak cerita pasal kerja ni pun beliau lah. Pasal aku lelaki. Kalau aku perempuan senang jentil je dah dapat lah. Gini Mat. Kau faham lagi kerja kau ni? Sekarang ni. Tu saya kira marah Mat. Kerja kau ni yang Cikgu Jo nak recommend ni, kau dah boleh faham tak apa kerja kau nak buat? Tak faham. Tak faham. Dah ni. Hang jadi ketua. Kalau hang pakat dengan dia bunuh aku. Bukan hang itu senang. Memanglah hang akan lagi susah je. Dah ni aku nak abang hang jadi ketua. Ketua jalan tu. Itu aku tahu. Betul. Aku tak pandai nak baca nama tempat tu. Tak payah hang ikut dia. Ya sekarang macam kau balik Johor. Mana ada kau baca, kau pusing balik Johor, datang balik Johor, datang macam tu aja. Sembot dia tulis tu. Mana aku tahu kalau sembot macam kat Johor Bahru tu nak pergi. Tak apa, nanti Cikgu Jo letak signboard kat situ tulis Melayu. Signboard Siam kau tak boleh baca kan? Nanti Cikgu Jo tulis. Ni signboard, pergi pantai. Macam tu kita tahu lah. Pasal kau nampak kan? Lepas tu Cikgu Jo tulis lagi signboard, pergi masjid. Masjid. Last sekali kau semua boleh pulang. Untuk kau je signboard pergi kubur. Kita akan mati je. Sebab ni dia pergi. Okey. Cikgu Jo, kalau dia pergi sana Cikgu Jo, penerimaan orang-orang di Thailand dengan orang OKU tinggi tak? Agak-agak dia kena bully ke apa tak? Tak. Dia bagus. Dia akan boleh hidup. Di sana tak ada. Minta sedekah je. Okey. Oh, sana tak ada? Tak ada. Oh, sana Kalau tak macam ada. orang macam dia pergi, maksudnya orang Thailand faham tak kata Baik, Haji. macam di sini kan masih ada lagi orang hina, orang jerit, orang apa. Di Thailand kalau ada orang OKU macam tu pelayanan dia. Tak masalah. Tak ada masalah sebab di sana kecintaan pada dia penyayang. Dia caring society. Dia very caring society. Lepas tu saya ada pengalaman, ada 3 pengalaman dengan orang-orang yang macam ni sebab kita pengalaman. Okey, satu nama dia saya lupa nama dia. Okey, dia mengaji dekat Al-Azhar. Dia mengaji kat Al-Azhar. Orang Islam kita. Orang Islam kita, dia mengaji kat Al-Azhar. Lepas tu dia boleh cakap orang putih. Dia duk bagi syarahan depan kedai tu kan.
Dia pakaian dia kotor lah. Berlemuh ya. Maksudnya dia tak apa sihat. Tak sihat. Oh, ceritanya dia dah tak sihat. Dia duk cerita pasal Mikhail Gorbachev masa dia duduk kat sana tu tembok Berlin luntuh Oh, Mikhail Gorbachev, Rusia punya last. Rusia dia duk cerita. Dia cakap orang putih. Orang tak faham. Bila saya pergi, saya faham. Okey, bila saya pergi, dia pukul orang. Dia boleh tumbuk orang apa semua. Orang tak bagi dia. Tapi bila saya pergi saya akan duduk sebelah dia. Dia duduk, ada tembok dekat jalan Dia duduk kat sebelah dia. Saya pergi dia, saya bagi dia 20 baht. Bagi dia 20 baht, dia pun pergi beli ayak. Okey, Haji. Tempat tu depan masjid tau. Dia beli ayak. Dia beli ayak, dia hisap. Lepas tu dia bagi kat saya. Orang duk perhati cikgu Joe nak hisap ayak tu. Lepas tu saya hisap. Kau tak tahu ya? Buat tak tahu hisap sebab akhirnya saya pun takut dia pukul saya kan. Saya pun hisap ayak tu. Hisap tu saya bagi balik Pak Imam tu kata ni bukan manusia ni, malaikat dia cikgu Joe ni. Sebab lepas tu peristiwa pengalaman kedua, dia suka jaga, dia nak jadi polis trafik. Dia duk jaga jalan Bila every kali saya pergi market pasal malam saya akan bagi dia 100 baht. Lepas tu dia pun tanya nombor telefon saya. Saya pun bagi saya tulis nombor telefon saya bagi kat dia. Lepas tu Pak Imam Mit datang. Dia pun cakap kat Pak Imam Mit, saya ada kawan orang Malaysia. Pak Imam Mit, mana dia kawan hang? Dia pun bagi nombor telefon. Imam Mit call saya angkat. Imam Mit kata, weh kau manusia. Bagi nombor kat dia. Sebab keprihatinan orang di sana. Even though dia gila, dia jaga jalan dengan polis tu. Polis tak kacau. Tapi dia ayam tu dah meninggal lah. Ada lagi seorang masih hidup lagi. Kalau siapa pergi Pak Bara, habis tahu dia. Dia kayu basikal roda 3. Dia kayu basikal roda 3 saya tiap pagi Tiap pagi saya balik subuh saya ronda orang motor. Saya akan bagi dia 20 baht. Tiap pagi, boleh kata tiap hari saya bagi dia 20 baht. Dia dulu normal. Lepas tu dia dilanggar lori. Orang cakap dia mustahil hidup, tapi dia boleh hidup. Lepas tu dia cacat Orang kampung tak berapa suka dia sebab lelaki walaupun dia cacat, dia nafsu tu ada, dia gatai tapi saya faham dia saya tiap hari bagi dia 20 baht. Tiap hari. Kalau orang pergi Pak Bara mesti jumpa dia kayu basikal roda 3. Okey, Mat. Sekarang ada 3 jawatan kau di Thailand. Pertama, kau kena pakai jubah selekeh. Lepas tu cerita pasal Mikhail Gorbachev. 3 yang sekejap. Dia dah bagi soalan. Yang kedua kau kena duduk pasal malam minta nombor telefon orang. Apa ni? Yang tadi tu bagi duit tu 24 tu apa? 20 baht tu ringgit. Nama duit Thailand baht. Tukar dia Malaysia apa? RM2. RM2 tanggung bang. RM2 tanggung bang. Dia kan macam besar. Besar? Bunyi duit Thailand besar, tukar duit kita kecil. Macam duit kita je, bunyi besar. Kalau tukar duit Amerika kecil. Macam kau. Kau ni kecil, tukar macam mana pun kecil. Nampak ni duit yang aku bagi tu aku tukar dapat 100 lebih. Mana mahal tu? Jangan buang tu, jangan hilang duit tu besar. Tadi apa? Kau yang jadi host, kau yang tanya. Aku nak nyanyi. Nyanyi. Mat, malam ni kita ada tamu, Mat. Kau ni kau aku nak nyanyi. Ngantuk. Ngantuk nak kena nyanyi tu. Okey, sementara dia orang nak sediakan barang, dan kau minta last minute. Kau ni, kau tanya Cikgu Bat, kalau kau Cikgu Jo, kalau kau pergi sana besok, ada peluang ke kau berumah tangga? Kat Malaysia ni kau rasa dah susah dah jodoh kau. Cakap je depan tu dah tak ada dah. Orang tu dah tak ada dah, kena kebat. Yang tu dah lepas. Soalan dia, tanya Cikgu Jo, kalau kau pergi Thailand nanti, kau ada tak peluang berkahwin? Kahwin. Kau nak mengungut yang dah lepas tu, apa ni yang ke depan? Yang kahwin lah. Nanti nak bagi bini makan. Orang duit tak ada. Betul lah aku suruh Han jadi ketua rombongan besikan. Rombongan besikan. Basikal lah. Lepas tu Cikgu Jo bayar gaji. Duit gaji tu kau bagi bini kau makan. Ni sekarang ni kan. Kau tunjuk duit tadi. Itu aku tahu. Kau tunjuk duit tadi. Kau nak tunjuk macam mana? Kejap mana duit kau tadi? Tak payah. Tak, aku nak tunjuk contoh. Tak payah aku tahu. Contoh. Tak payah aku tahu nak nyanyi. Okey. Contoh, Mat. Duit tu Cikgu Jo bagi tadi tu. Kau tim sekejap Mat, Cikgu Jo tu bagi duit kat kau bagi kat aku. Macam tu lah, aku isteri kau, macam tu lah cara dia. Banyak. Okey, bagi dia hilang mengantuk tuan-tuan.
Kau Alah. ni hari mengantuk bukan kau tidur je hari ni. Lagu apa dia minta tu? Kamera kat mana? Mat masuk dalam kamera San. Mat masuk sini, Mat. Masuk kamera yang. Tengok. Tengok tu kamera tu. Okey. Yang penting kamera TikTok. Kita dah berapa ribu kan di TikTok kan? Mana? Saya nak beli main tahu bola. saya. Oh, minus one. Minus one. Canggih dah. Kita ada berapa kat FB? Bang. Ramai je peminat Selamat di FB rindukan Selamat. Sebelum dia berangkat ke Thailand dan menukar namanya kepada Song Siman. Tak ada. Ialah Song Siman Arino. Song Siman. Mak Siam. Mak Siam. Oh, Mak Siam nama hebat. Itu nama gelaran Mak Kilau masa lagi duduk Thailand. Mak Siam tak boleh. Song Siman. Dah masuk tu. Lagi 45. Aduh. Lagu apa? Mak, lagu ni tiba-tiba kau menyanyi lagu dandut pula.